Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to EasyFast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum jemput-jemput lah menekan tombol subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey, sangat menarik pada entry video kali ini kerana perkabaran seperti berikut hadiah hari raya daripada KWSP. Apakah hadiahnya? Apakah yang dimaksudkan? Jom kita mulakan. Baik, gegar gempita di serata pelosok media sosial berkenaan dengan posting yang telah pun dikeluarkan oleh Cosmo. Nampak gayanya daripada Cosmo. Okey, seperti di paparan Okey, hadiah hari raya daripada KWSP. Wow, perkara ini menarik perhatian. Berbagai-bagai andaian dibuat, berbagai persepsi timbul. Apakah hadiah daripada pihak KWSP ni? Hadiah hari raya daripada KWSP, kata mereka. Okey, jadi macam-macam benda sampai ke pengetahuan admin. Ada yang buat andaian itu, andaian ini. Ada yang kata manis-manis. Adakah ini satu manis-manis ataupun memang duit hari raya? Baik, untuk menjawab persoalan ni, kita kena jelaskan perkara ni. Admin akan jelaskan perkara ini dengan jelas supaya kita faham. Apakah yang dimaksudkan dengan orang kata posting ni, hadiah hari raya daripada KWSP. Baik, posting ni bertebaran di merata media sosial, di Facebook ada, di TikTok ada, dan tak terkecuali dekat YouTube sendiri pun ada. Okey, bagai-bagai yang dibuat berkenaan dengan hadiah hari raya ni. Tapi hakikat yang sebenarnya, posting tu mungkin tak ramai yang baca habis ataupun ia diambil sekerat saja dan disebarkan. Hakikat yang sebenarnya adalah seperti berikut. Okey, menjelang akhir bulan Februari hingga awal Mac setiap tahun, para pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sentiasa menunggu dengan debaran tentang pengumuman kadar dividen yang pastinya bakal menjadi hadiah hari raya yang manis buat semua ahli. Okey, benda ni sangat menarik sebab kita kena faham hadiah hari raya yang manis, tertera manis kat situ Okey, jadi perkataan manis tu banyak disalahertikan. Okey, hakikat yang sebenarnya manis itu bermaksud apa? Hakikatnya, manis yang dimaksudkan adalah kadar dividen itu sendiri. Okey, kadar dividen yang ditunggu-tunggu tu boleh dikatakan sebagai hadiah hari raya kepada orang cakap pencarum, kadar dividen. Okey, dan ramai yang menolaknya ke arah berlakunya satu orang kata pengagihan yang lebih ke akaun 3 fleksibel. Okey, admin nak maklumkan dekat sini posting yang dikeluarkan oleh pihak Cosmo ini bukanlah menjurus kepada pembahagian yang lebih kepada akaun 3 fleksibel. Tetapi apa yang dimaksudkan adalah dividen itu sendiri dianggap sebagai hadiah hari raya. Kerana apa? Kerana ia akan diberi kepada semua pencarum lah, dan ia akan dibahagikan mengikut cara pembahagian yang biasalah. Akaun 1 darabkan dengan berapa persen nanti, akaun 2 darabkan dengan berapa persen nanti, dan juga akaun 3. Dan sekiranya ramai di kalangan anda yang mempunyai simpanan dalam akaun 3 tu, maka bolehlah membuat pengeluaran menggunakan akaun 3. Itu maksud sebenarnya, bukanlah bermaksud orang cakap manis. Itu bermaksud pengeluaran akaun 3 secara besar-besaran berlaku dengan pengagihan lebih ke akaun 3 fleksibel. Jadi dekat sinilah kita perlu faham dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan hadiah hari raya yang manis itu. Hadiah hari raya yang manis itu merujuk kepada dividen yang bakal disalurkan. Bukannya bermaksud pengagihan dividen yang banyak ataupun lebih ke akaun 3 fleksibel. Okey, admin harap perkara ini jelas, dan admin tak nafikan bagi pencarum-pencarum yang tidak terkesan dengan masalah kewangan dan hutang dan sebagainya, mereka menganggap dividen ni suatu hadiah lah, sebab dapat tambahan dalam simpanan mereka. Tak kisahlah akaun 1, akaun 2 maupun akaun 3 bagi golongan yang tidak terkesan. Tetapi bagi golongan yang terkesan, memang mengharapkanlah ada pengagihan yang lebih ke akaun 3 fleksibel, yang mana buat masa ini belum ada jawapan lagi tentang perkara itu untuk berlaku.
Baik, semoga jelas. Agak tular juga benda ni. Hadiah hari raya daripada KWSP, iaitu dividen. Semoga jelas dengan apa yang sampaikan. Kita jumpa lagi. See you guys in my next video. Assalamualaikum. Bye-bye.